Hai Mama, jom Mami Zun tunjuk cara guna breast pump Goody T7 ni. So, sebelum guna, Mama pastikan cas terlebih dahulu guna kabel USB yang diberikan dan cas sampai penuh. Mama buka je lubang kat tepi ni. Dan masukkan kabel. So, yang ni sambungkan dekat plug. Macam mana nak tahu bateri dia dah penuh ke tak? So, kat sini dia tunjuk ada bateri indicator 3 bar, full lah maksudnya. Untuk guna motor pump ni, mula-mula Mama boleh tekan button ni. Ni adalah button on off. Untuk on, tekan button dalam 3 saat. Dan Mama perlu gunakan mode massage terlebih dahulu. Yang ada simbol tangan ni. Ni adalah mode massage. Dia ada dekat bahagian kiri sekali. So, Mama guna mode ni lebih kurang dalam 2 minit sampai susu Mama lancar keluar. So, untuk tukar mode yang ada, Mama tekan je butang yang sama. Tekan sekali saja. Dan dia bertukar kepada mode yang lain. So, lepas 2 minit Mama dah guna mode massage, Mama tukar kepada mode expression. Ni adalah mode expression. Mode expression ni bantu sedut susu keluar dan Mama boleh adjust lah level untuk setiap mode. So, nak adjust level, Mama tekan je tambah ni. Button tambah ni. So, dia akan naik ke level yang lain. Dia ada sampai 12 level. Nak turunkan level semula, tekan je butang tolak. Dia akan turun level. Lepas guna mode expression, Mama boleh tukar kepada mix mode. Ni adalah simbol mix mode. Mix mode adalah campuran mode massage dan mode expression dalam satu button. Mama boleh guna mix mode ni di pertengahan sesi mengepap. So kemudian yang ni pula mode auto. Mode auto akan mula pada level 1 dan auto naik ke level seterusnya setiap 15 saat. Mode ni optional, Mama nak guna boleh. Tak nak guna pun tak apa. Jadi nak offkan pump, tekan je semula button yang sama ni, button on ni. Tekan dalam 3 saat. Jadi dah off. Happy breastfeeding!